Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Hari ini saya nak kongsikan satu kisah yang betul-betul menyayat hati. Kisah seorang kanak-kanak yang cedera parah selepas dikelar ketika sedang tidur. Ya, waktu dia tidur, waktu paling aman, waktu paling tenang. Tapi jadi saat paling menakutkan dalam hidupnya. Subhanallah. Apa yang sedang berlaku dengan dunia kita hari ini? Okey, mari kita tengok kronologi ringkas kes. Berdasarkan laporan dari The Reporter, kejadian ini berlaku baru-baru ini dan pihak polis sedang menyiasat motif kejadian. Seorang kanak-kanak menjadi mangsa kelar ketika sedang tidur dan kini dirawat akibat kecederaan yang serius. Polis menasihatkan orang ramai supaya tidak membuat spekulasi kerana siasatan masih dijalankan. Tapi yang pasti, peristiwa ini telah membuka mata ramai orang bahawa jenayah boleh berlaku bila-bila masa, bahkan terhadap insan kecil yang tak berdaya. Mari kita tengok keadaan masyarakat kita hari ini. Cuba kita renungkan sekejap. Kenapa perkara sebegini berlaku? Adakah kerana tekanan hidup? Adakah kerana gangguan emosi? Atau mungkin kerana hilangnya nilai kasih sayang sesama manusia? Kita hidup dalam zaman yang serba moden, tapi nilai kemanusiaan makin menipis. Kadang-kadang kita terlalu sibuk dengan dunia sampai lupa ada anak-anak yang perlukan perlindungan. Ada keluarga yang terluka tapi tak siapa peduli. Allahu Akbar. Inilah realitinya hari ini. Mungkin salah satu sebab berlakunya kes sebegini. Kawan-kawan, bila dengar berita macam ni, saya terfikir, kalau ini terjadi pada keluarga kita sendiri, apa perasaan kita? Tak dapat dibayangkan derita ibu bapa kanak-kanak tu. Anak kecil tak tahu apa-apa, hanya tidur tiba-tiba dikejutkan dengan kesakitan yang tak sepatutnya.